Kalau American football, dia ada kicker, lepas tu kicker ni nak sepak bola tu lalu ke goal post kan. Jadi sekarang ni situasi ni beza sikit dari tadi, iaitu ada ketinggian kat sini. So dia nak pastikan bola tu lalu dekat goal ni. Jadi kita akan ada height kat sini. Height ni saya boleh label sebagai SY lah. SX will be from here to here. And then dia still ada U and angles. Masih ada UX dan UY. Beza ni dengan tadi, awak tak boleh kira time of flight guna SY sama dengan kosong. Sebab bila bola tu dia sepak dari sini ke sini, dekat sini SY dia bukan kosong. So SY dia ada nilai dan SY punya nilai dekat sini akan dapat positif. Why positif? Sebab dia above the initial level. Dia lagi tinggi. Next example, kita ada case yang ni pula. Dia launch at an angle tapi from a certain height. Ada ketinggian. So kita boleh label ketinggian ni sebagai height H. And then nanti bila dia launch, lepas tu dia akan travel sampai ke bawah macam ni. First, dia still akan ada U. And then dia still akan ada UX, UY. Sebab dia ada angle. And then awak boleh kira maximum height. Cuma maximum height dia akan jadi from the ground ataupun from the sea level lah. So yang ni adalah maximum height H. H ni since awak dah ada H kecil, untuk cari H nanti awak kena tambahkan height of the cliff dengan height dekat sini. Yang ni awak boleh label sebagai SY. So awak boleh cari maximum height using H plus SY. Nak cari SY kat sini ni, kat sini bila maximum height VY is equal to 0. And then dia jatuh ke bawah. Dia sampai dekat bawah ni, SY dia bukan kosong SY dia kosong dekat sini. Bila kedudukan cannonball tu sama dengan kedudukan asal dia, yang ni same level dan SY dia akan kosong kat sini. Tapi kalau jatuh ke bawah lagi, maksudnya SY kat bawah ni adalah sama dengan negative height. Which SY kita nak guna? SY sama dengan kosong ke? SY sama dengan negative H ke? SY kat sini ke? Bergantung pada soalan lah. Kalau soalan minta maximum height dan SY kat sini. Kalau soalan minta time of flight, maksudnya masa daripada awal sampai akhir, dan awak kena guna SY dekat negative H ni. Kena faham soalan betul-betul. Okay, so yang ni case projectile, tapi yang ni adalah horizontal projectile motion. Ataupun daripada gambar ni kita boleh nampak dia sepak dengan satu initial velocity yang melintang, horizontal. So this is U, dan U ni awak boleh terus label sebagai UX. Dan disebabkan dia sepak straight melintang, dan UY dia awak dah boleh tahu dah iaitu kosong. Sebab dia tak ada sepak ke atas atau ke bawah. Dia terus sepak straight. Jadi dia tak ada UY. Lepas tu kita ada height of the cliff yang awak boleh label sebagai H kecil. Dan same awak boleh cari SX. Kalau dia minta cari masa from here to here, then awak tahu dekat sini SY will be equal to negative H. Okay, sebab dia dah sepak jatuh ke bawah.